Jenazah Raja Puan Besar Perak, Raja Nur Mahani, Raja Syahar Shah selamat dimakamkan di Makam Diraja Bukit Candan, Kuala Kangsar kira-kira jam 6 petang tadi. Majlis penuh istiadat itu dihadiri hampir 2,000 orang terdiri daripada kerabat diraja, tetamu kenamaan dan rakyat jelata. Nazrin Muizzuddin Shah dan Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim. Terdahulu, jenazah almarhumah tiba di Masjid Ubudiyah Bukit Candan dengan pedati khas Raja Diraja berwarna kuning pada pukul 3.10 petang untuk disembahyangkan. Mengiringi jenazah almarhumah adalah Raja Muda Perak, Raja Jaafar Raja Muda Musa bersama anaknya Raja Shah Azman dan Raja Nur Azwina. Jenazah almarhumah disembahyangkan lebih 1,000 orang termasuk pelajar-pelajar dari Madrasah Idris Shah Bukit Candan dengan diimamkan oleh Imam Besar Negeri Perak Abdul Farid Saleh. Pembacaan talqin turut dibacakan Abdul Farid Saleh sebaik sahaja urusan pemakaman selesai. Turut berangkat pada majlis pemakaman itu Raja Dihilir Perak, Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah dan Raja Puan Muda Perak Tunku Suraya Sultan Abdul Halim. Hadir sama Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Barisan Exco Kerajaan Negeri. Sebelum dimakamkan, kerabat diraja serta orang kenamaan hadir ke Istana Al-Rizwan bagi memberi penghormatan terakhir kepada almarhumah Raja Puan Besar Perak, Raja Nur Mahani, Raja Syahar Shah yang mangkat petang semalam. Orang ramai dari pelbagai lapisan masyarakat, kaum dan agama turut hadir memberi penghormatan. Antara kerabat diraja yang tiba seawal pukul 11.43 pagi ialah Sultan Kedah, Tuanku Salehuddin Sultan Badli Shah dan Sultanah Kedah, Tengku Maliha Tengku Arif. Turut berangkat Raja Permaisuri Johor, Raja Zarif Sofia Almarhum Sultan Idris Shah, Tengku Puan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Sultanah Terengganu Permaisuri Nur Zahirah dan Tengku Puteri Intan Syafinas. Selain kerabat diraja, orang kenamaan yang turut hadir antaranya bekas Menteri Besar Perak, Tan Sri Ramli Ngah Talib, Tan Sri Tajul Rosli Ghazali dan barisan kepimpinan. Almarhum Raja Puan Besar Perak disemadikan di Makam Diraja Kuala Kangsar. Hilangnya pemimpin yang sukar dicari ganti. Kemangkatan Raja Puan Besar Perak, Raja Nur Mahani, Raja Syahar Shah amat dirasai buat kenalan rapat tuanku. Lebih mengejutkan mereka, almarhumah berada dalam keadaan sihat ketika menghadiri program terakhirnya 1 Oktober lalu. Jelas timbalan Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Malaysia PPPM Puan Sri Zainun Zainuddin, program tersebut diadakan sempena meraihkan almarhumah selepas 7 tahun berkhidmat sebagai timbalan yang dipertua PPPM. Pada masa itu pun Tuanku sangat gembira dan tidak ada tanda-tanda lah yang Tuanku akan meninggalkan kita. Dan kita sekarang dalam keadaan yang terkejut dan juga terharu. Seluruh warga Pandu Puteri Malaysia memang kehilangan bakat kepimpinan yang diserlah oleh Kepuan Duli yang diterima oleh Tuanku. Seorang lagi kenalan rapat almarhumah KT Pillai berkata pemergian Raja Nur Mahani adalah berita paling sedih diterimanya pada hari ulang tahun kelahiran beliau. Cukup sedih sebagai orang Perak, pemergian seorang almarhumah yang cukup baik hati, cukup memberikan fokus. Setiap event tu almarhumah akan make sure setiap akan berjalan dengan lancar. That is how magnanimous, that is how great this lady was. Dia baik, dia memang kalau nak kata sungguh dia pangkat pun dia, kalau kita pergi rumah dia kan dia memang datang rumah kita takkan dia banyak kahwin semua dia datang duduk sama macam orang biasa. Katalah dia daripada dia raja ini sampai dia raja muda sampai bapa dia kan. Penghormatan terakhir almarhumah Raja Nur Mahani dihadiri hampir 1,000 rakyat jelata di negeri Perak. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menzahirkan ucapan takziah di atas kemangkatan duli yang teramat mulia Raja Puan Besar Perak, Raja Nur Mahani, Raja Syahar Shah.
Dalam catatan di laman Twitter dan Facebooknya, Datuk Seri Najib menyatakan merafak sembah takziah atas kemangkatan Raja Puan Besar Perak, Raja Nur Mahani, Raja Shahar Shah. Semoga rohnya dicucuri rahmat.